Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami. Jom ikut saya pergi datang. Ini adalah pintu sekolah kami. Ini adalah makan guru. Ya. Mana cikgu Rana awak paling suka? Waalaikumsalam. Baru habis beli pun ada cikgu kan? Baru habis. Hari ni nama yang pelajar ni pakai baju t-shirt ada casukan. Hari ni ada casukan. Minggu ni ke? Dia beri latihan hari Sabtu. Ini saya nak, aku juga nak bawa saya jalan. Terima kasih. 1, 2, 3. Ini adalah banner gambar sekolah kami. Di sini kita dapat banner DVD, banner film, banner hair dan banner sertifikat. Lagi? Ada lain? Di sini juga dapat banner-banner. Di sini adalah hasil kami dengan kawan. Ni hasil kerja warna ni? Ya. Kamu tu ada warna kan ni? Tak ada. Tak ada? Okey. And then? Di situ ada galeri sejarah. Di situ terdapat banyak penghargaan. Okey. Di sini pula ada galeri sejarah Kampung Pasir Panjang. Sejarah. Assalamualaikum. Ustaz, salam. Silakan. Allahu Akbar. Ustaz. Selamat datang ke Rizki Pasir Panjang. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Sekarang kita berada di prasekolah. Jom ikut saya masuk ke dalam. Apa khabar semua? Berada di tempat main. Budak-budak kelompok 1. Di sini mereka selalu main. Ya. Waktu saya kecil lagi, saya sekolah di sebelah. Sekolah tadika. Darjah 1 baru jadi. Ya. Dah besar dah jadi apa? Tengoklah kalau boleh jadi ustaz, jadi ustaz. Kita kena ambil cita-cita. Kalau kita ada buku. Tak jadi ustaz, satunya dia akan jadi ustaz. Kalau tak tahulah nak jadi apa, jadi sama-sama. Kita kena ada buku. Cikgu dulu cita-cita nak jadi pesara. Sekarang jadi pesara. Okey. Okey, Anwar. Apa panggil?
pula. Angkat eh. Okey. Belajar kucing ni tak? Oh, baik. Dia dah terus. Jom. Okey. Mana lagi kita boleh? Dukung lagi. Cikgu juga garang. Kalau garang, kalau baik baik. Okey. Saya ganti. Baik. Oh baik. Kalau ganti baik pula tak garang. Garang lagi. Garang juga. Okey. Okey. Ini. Ini pada Asmiza. Okey. Itu Siza. Juga lagi. Oh, ini kerjaan yang Di mana kita garang? Salib. Ini kawan saya. Tapi tak semua lah. Tak semua? Ada tak semua kawan? Kawan lah semua. Selek tak semua. Kau pergi selek semua. Berjaya. Okay, Alhamdulillah. Telah selesai. Kami telah selesai menjalankan lawatan sosiologi kami di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Okey, serba sedikit yang dapat saya rumuskan adalah bahawa Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang merupakan sekolah yang terbaik dalam zon Pasir Panjang dan merupakan sekolah ikon lah di dalam daerah Sabak Bernam, terutamanya di negeri Selangor lah. Okey, jadi untuk populasi macam mana Ustaz? Apa yang saya lihat, sekolah ni pelajar dia tak ramai, dalam 300 ke 400 orang, dan 100% Muslim lah, 100% Muslim dan berbangsa Melayu tempatan, dan majoritinya kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian dan perikanan yang saya nampak lah. Jadi penglibatan dengan komuniti setempat dengan sekolah pun nampak dia ada satu kerjasama yang dekat lah dengan masyarakat, dan komuniti setempat itu saya nampak. Dan kemenjadian itu pun nampak lebih kepada aktiviti Masyarakat. Dan untuk ni lah apa bahagian-bahagian ataupun tugasan-tugasan serta sokongan-sokongan yang mana kita telah kami dapatkan 4 sokongan, iaitu sokongan daripada cemerlang sekolah SKPP, PIBG, PPD, antara sekolah organisasi yang terbaik dan sebagainya lah, serta kerjasama PIBG antara yang terbaik di dalam zon. Okey, jadi nanti saya akan compilekan, saya akan tunjukkan kat dalam kertas tugasan kami. Okey, dan akhirnya tingkah laku ataupun sikap yang tidak perlu ataupun ada kekurangan ataupun kekosongan di dalam kesempitan. Okey, apa yang tidak wajar perlu ada di sekolah inilah, dan tidaklah banyak, ada serba sedikit saja. Antaranya cuma pelajar sebab sekolah rendah, pelajarnya biasanya dia akan nyuruh ataupun mereka ponteng kelas dan nyuruh di bawah tangga. Tapi tak adalah semua, kiranya ada beberapa saja dalam tak sampai 10 orang pun. Okey, jadi situasi sekarang ni antara perkara wajar dan tak wajar. Tapi benda tu kawalan saya tengok kawalan guru pun
guru mainkan peranan lah. Ah. Guru ada mainkan peranan untuk dalam kawalan pelajar. Selagi perkara tu pergerakan pelajar tu nampak lebih tertutup lah. selagi mana perkara tu dalam kawalan guru, perkara tu boleh diselesaikan, kan Ustaz? Jadinya itulah antaranya penghujungnya. Dan akhiri kami akhirkan kami punya tugasan ini dan ucapkan terima kasih banyak utamanya kepada yang pemberi tugas, iaitu Dr. Muriha, dan seterusnya kepada pihak sekolah lah, guru besar, seluruhnya, PPD, majlis daerah dan semuanya, kerana memberi kerjasama yang baik kepada kami untuk menjalankan tugas kami pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Cukuplah sudah. Berilah apa yang kami telah berikan. Apa yang kami dapat, itulah berapa hasil yang kami serlahkan. Okey, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.